Benda berkaitan dengan keselamatan bang. Kau janganlah buat main. Main nyawa ni. Benda baik dah betul tapi komen pandai-pandai tambah-tambah jadikan dia mengarut. Kau tahu? Jom aku tunjuk. Bila ada dry bag macam ni kat rumah, memang bagus sangat. Penggunaan bag ni, kiranya kita masukkan barang dekat dalam ni, kemudian kita tutup, kita rollkan dia. Supaya barang dekat dalam tu tak basah. Untuk pergi outdoor boleh, untuk menghadap banjir ataupun hujan lebat pun boleh. Tetapi ada pula entah daripada celah mana mengatakan yang benda ni boleh dijadikan sebagai pelampung. Naya. Benda berkaitan dengan keselamatan bang. Kau janganlah buat main. Main nyawa ni. Dry bag ni sekarang aku akan tekan dan rendam di dalam air. Disebabkan aku buat video ni sorang-sorang, jadi aku tak dapat pasti sama ada kau boleh nampak apa yang aku nampak. Angin dah mula keluar. Disebabkan tekanan sikit, angin dah mula keluar. Ni nak buat pelampung. Dan sebenarnya bila mana kau beli dry bag macam ni pun, seller memang akan bagi tahu yang benda ni bukanlah untuk digunakan sebagai pelampung. Dia untuk bag waterproof sahaja. Gini je kau biarkan, memanglah dia boleh tergapung sendiri kan. Laju pula dia. Laju pula dia. Tapi kena ingat, itu belum lagi kira dekat dalam ni kau isi barang. Kalau isi barang, dia berat, boleh ke dia tergapung habis macam tadi? Mungkin kalau untuk kecemasan, 10-15 saat pertama je boleh harap. Mungkin. Tapi itu aku tak pernah try. Korang rasa macam mana? Letakkan dekat komen.